Morning guys, Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni, pagi ni kita akan pergi ke Tumpak Sewu Waterfall. Tengok memang tu dia tengah lock cermin mata. And then kita akan gerak. Let's go. Okay, semua dah siap? Let's go. Coyok. Here we go to Tumpak Sewu Waterfall. Alright, let's go. Okay. Okay, Hana, selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ni kita PA. semua cukup tidur. Dan semua kita akan dah menghirup udara segar, udara kampung. So lepas ni kita nak ke Tumpak Sewu Waterfall. Yeay. Siapa nyanyi? Oh, ayah. Hidup Syakman. Hidup Syakman. Kita Jamal. Ku kira takkan ada kendala. Mendung banget. Kami naik Malaysia. Kami naik Johor. Tujuh. Bawa ni kan. Bawa mafla. Ayo jom kat sini. Lo ngapain dah? So guys, kita dah sampai ke mana? Tumpak Sewu. Ya. Tak sampai lagi. Kita kat area-area sini lah, kita akan lihat sebentar. Ya. Jom. So kita akan tunggu sampai pukul 7. Baru dia settle. Baru kita boleh masuk. Mau ke situ dulu boleh? Yeay. Kaki di kepala, kepala di kaki. Oh, I nampak kurus. Fikir. Ya, ya. Halo. 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 Mestilah ambil. Semeru Mount. 676 tu, MDPM. Tinggi sih. Tinggi saya daripada Kawai Ijen. Kawai Ijen 3836. 3826. Mana yang ni rendah sikit. Kawai Ijen. Ni rendah sikit gimana? Ni rendah sikit. Oh, Sana ke lah. Baru nak ke situ. Ada ni dua. Semua punya ni dia selalu dapat makan. Weh, dia tak layan aku tu. Terima kasih, Cak. Yuk. Cokodok jagung. Mantap. Cokodok jagung. Nyam. Nyam. Tak gambar aje. Gambar? Gelap ni. Comelnya. Comelnya. Dia bagi dia ni. Terima kasih. So guys, dah nampak kelihatan sikit dia punya peak. Apa panggil? Semeru Oh, ini nama dia Semeru lah. Yang paling tinggi tu. Ya. Nampak? Ya, dah nampak sikit lah. Nampak ya. Yeah. Nampak. Yes.
So mari kita tunggu lama sikit. Sikit lagi kita akan nampak peak dia. Guys, kita dah sampai ke base ataupun tempat starting point dekat tempat sewu. So kita akan mendaki lah. Okay? Meh okay Meh? Ya, okey. Apa-apa ucapan? Ha? Ucapan? Ucapan selamat hari raya. Boleh. Maaf saya dah balik. Okey. So ni dia tunjuk dia punya peta. Ada 1, 2, 3 banyak juga ni. So dia ada berapa checkpoint ni Meh? Like Kita ada berapa checkpoint? checkpoint. 6 checkpoint lah. Yeah, it's like Ya. So di sini dia ada tulis. always good and checkpoint. Hmm. We go to tempat Ewu waterfall, and then we go to panorama viewpoint, and then to Wood, and then we wanna and then Blue Lagoon, and rice lake. Gua tetes. Jom. Kami dah kena SMA. So guys, kita dah sampai di panorama dekat sini. Kenapa? Kita ambil gambar sini. Bisa? Tengok dulu lah. Boleh? Boleh mandi ya? Mandi bawah nanti. Oh, ni ke? Yang memang mandi. Kat bawah. Betul lah. So kita kat atas sebenarnya. So kita akan menuruni ni tangga untuk menuju ke apa dasar Okay. panggil apa? Dasar laut. Yeah. Untuk menuju ke waterfall di bawah. Hello. Okay, Mas Dina. Mantap. Kita berada di mana Mas Dina? Kita ada di Tumpak Sewu. Tumpak Sewu. Tumpak Sewu. Ni di mana checkpoint lah? CP apa ni? Apa? Ni panggil checkpoint. Ya, Kota rehat lah. Come here. Kami. Promote. Masuk kan? Jadi Tumpak Sewu. Nampak ke? Baik. So guys, kita berada di tempat sewu. Memang tempat ni amatlah cantik. Ya. Terbaik lah. Kalau korang nak atas sini, saya syorkan. So kita dah nak habis lah kita punya photoshoot. So ya, alhamdulillah, tempat yang cantik, menarik, memang disuruhkan. Nice kan? Di sini pun ramai orang. So alhamdulillah lah.
memang indah belaka. Ciptaan Allah. Alam sudah jadi kan, daripada apa tu, fenomena ni. Dia bentuk macam keliling macam ni, and then dia menjadi satu air terjun, waterfall yang tinggi. Tak tahu melebihi berapa ratus meter. Memang style. So guys, kita on the way nak naik. Bersama saya Izmin. Yap, memang. Ya, tapi macet lah. Agak jam di sini. Okay guys, kita dah sampai ke atas setelah mendaki dengan laju. So actually kau boleh try guna ni lah. Dia punya apa tu? Dia punya Gojek. Kau tak naik terus pakai ni, jalan kaki pun boleh je. So okay so far, alhamdulillah. Tak bangga, tak apa. This is us after hiking. Yeah. Caya. Strong. I have had Emina. So guys, kita akan teruskan perjalanan. Kita baru check out daripada homestay. Let's go. Okay guys, so kita dah sampai ke Malang. So kita akan makan dulu. Let's go. Jom Cak. Makan dulu. Gas. Pas lah. Pas ke gas lah. Guys, kita berada di Malang. So kita akan ronda-ronda pekan di sini. So saya bersama Fitri, Izmir, Edo. dan bersama Hana. Datin Hana. Ya, Kita akan round ini tempat. Yeah, Let's go. Let's go. Oh, ni lagi kampung. Ada sambung-sambung. Kalau masuk bayar. Bayar. Kena bayar. RM10,000 lah. Iya. Jom main ni. Pasir. Mesin apa ni? Mesin jentolak jengkaut. So guys, ini suasana di Malang. Kita rehat dekat Kopi Toto bersama Hana dan juga Fit. Baik. Dan Irwan Shah. Baik, kopi ni baik. Kopi Tot. Recommended. Okay guys, Assalamualaikum. So kita dah sampai hotel kita di Surabaya. Okay. Alright. So depan masuk dia. Oh yo. Enjoy. This is last day in Surabaya. Alright, last day lah. Bisa. Oh, dia ada dua dapur lah. Ni shower. Toilet. Okay. Assalamualaikum. Bismillah. Terima kasih Pak. Okay, terima kasih Pak. Allah. Akhirnya kita sampai. Oh, pilih-pilih lah. Kita sampai dah hotel. So kita rehat dulu. InsyaAllah kita jumpa esok. Esok last day. Kita akan pergi mall semua. And then Izmir dia nak jumpa kawan Mercedes dia. So aku teman je lah. Walaupun aku tak tahu aku nak buat apa kat sana. Okay, itu sajalah. Okay, Assalamualaikum. Ciao. So guys, Izmir order Grab. Lepas tu Medi dia bagi bag sali kan? Bag dia Indonesia. Baik. Okay, jemput-jemput makan. Bismillah.